Oh, sauk dah terpacak macam gitu. Ada mana tu? Oi, berdiri Abang Din. Oh, itulah tempat yang selalu sangkut tu. Batu juga. Surut pun nampak. Surut baru nampak. Okey lah. Kita pusing dulu tengok keadaan petang ni. Banyak ikan sliding. Alhamdulillah sampai kita ke atas rakit. Mancing lagi di rakit C di sini. Cuaca pun elok hari ni. Moga tak hujan lah malam ni.